Ramai orang gaji makin naik tapi stres pun makin naik sebab gaya hidup tak ikut gaji tapi ikut nafsu. Kita selalu dengar orang cakap kena hidup bawah paras kemampuan, tapi ramai yang tak tahu maksud sebenar. Hidup di bawah paras kemampuan bukan bermaksud kedekut, tapi berdisiplin dengan kewangan sendiri. Cara paling mudah nak bermula adalah setiap kali gaji masuk, asingkan terus 10% untuk simpanan. Jangan tunggu baki gaji barulah nak simpan, sebab baki itu selalunya tak akan ada. Jadi kalau gaji RM3,000, asingkan 300 siap-siap. Anggap itu bayaran kepada masa depan anda. Bila kita konsisten, kita akan mula rasa tenang sebab duit bukan lagi punca stres tapi jadi alat kebebasan. Tapi hari ni ramai yang gagal sebab duit simpanan bocor. Senang sangat nak keluarkan. Sebab itu sesiapa yang nak simpanan bertahan kena simpan emas di public gold. Bila duit dah bertukar kepada emas, duit itu dah beku, jadi aset. Jadi tak boleh berbelanja sesuka hati tapi boleh cair bila perlu. Hasilnya simpanan kekal, nilai pun makin naik. Sebab selagi mana kita lihat duit dalam bank, automatik kita nak berbelanja, betul tak? Jadi untuk tuan-puan yang nak selamatkan simpanan masa hadapan dengan simpanan emas, boleh rujuk pin video di profil ataupun boleh isi bit biru sekarang.